Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Salam memacu Parkasa Pendidikan. Yang berusaha para pemimpin pendidikan, yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan serta seluruh warga pendidikan negeri Terengganu yang saya muliakan. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan keizinannya kita dipertemukan dalam satu wacana yang amat penting. Wacana tentang hala tuju, amanah dan masa depan pendidikan negeri Terengganu dalam lanskap reformasi pendidikan negara yang sedang dan akan terus berlaku. Hadirin yang dihormati, pendidikan tidak pernah bersifat statik dan sentiasa berkembang seiring perubahan zaman, tuntutan masyarakat dan cabaran global. Justru setiap warga pendidikan di negeri Terengganu mesti tampil sebagai pemacu dan peneraju perubahan, bukan sekadar pelaksana tetapi pemikir strategik, mencetus idea dan arkitek masa depan pendidikan. Kita memikul amanah yang besar untuk membangunkan anak-anak Terengganu sebagai generasi madani. Generasi yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi kukuh nilai akhlaknya, tajam daya fikirnya, matang pertimbangannya serta berkeupayaan menyesuaikan diri dalam dunia yang kompleks dan tidak menentu. Inilah intipati sebenar reformasi pendidikan. Bukan sekadar perubahan kurikulum atau struktur tetapi perubahan cara bekerja, pendekatan dan budaya pendidikan. Hadirin sekalian, Rancangan Pendidikan Negara 2026 hingga 2035 yang kini menjadi rujukan utama sistem pendidikan negara menggariskan dengan jelas keperluan membina sistem pendidikan yang berfokuskan kualiti pembelajaran, keterangkuman, equity, kesejahteraan murid serta profesionalisme pendidik. Pelan ini bukan sekadar dokumen perancangan tetapi kompas strategik reformasi pendidikan negara. Justru tanggungjawab kita di peringkat negeri adalah untuk menterjemahkan aspirasi besar ini ke dalam tindakan yang nyata, terancang dan berimpak tinggi di peringkat sekolah dan bilik darjah. Seiring dengan penegasan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia, reformasi pendidikan mesti berdetik di lapangan oleh murid, guru, komuniti, pemimpin sekolah. Kejayaan dasar tidak diukur melalui pelaporan semata-mata tetapi melalui perubahan kualiti pengalaman pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. Hadirin yang dihormati, dalam konteks negeri Terengganu, aspirasi nasional ini dizahirkan melalui gagasan memacu Parkasa Pendidikan. Satu pendekatan yang menuntut kita mendahului perubahan, berani mencuba dan bertindak secara strategik, bukan menunggu arahan semata-mata. Memacu Parkasa Pendidikan menjadi payung kepada usaha reformasi negeri yang berpaksikan prinsip Rancangan Pendidikan Negara 2026 hingga 2035, khususnya dalam memperkukuh kualiti pembelajaran, memantapkan kepimpinan pendidikan, mempercepat pendigitalan dan mengukuhkan tabik urus pendidikan. Pendekatan ini selari dengan teori kepimpinan transformasi yang menuntut pemimpin pendidikan bukan sahaja mengurus sistem tetapi mengilhamkan perubahan, membina kepercayaan dan membudayakan kecemerlangan. Sehubungan dengan itu, seluruh warga pendidikan Terengganu perlu melakukan refleksi yang jujur dan mendalam, melaksanakan islah dan tajdid terhadap inisiatif sedia ada, serta memastikan setiap program dinilai berdasarkan impak sebenar terhadap murid, bukan sekadar pematuhan prosedur. Dalam hal ini, kerangka connecting the dot
perlu dijadikan pendekatan utama, memastikan setiap dasar, inisiatif dan pelaksanaan saling berhubung, selari dengan menyumbang kepada matlamat besar reformasi pendidikan yang digariskan dalam Rancangan Pendidikan Negara 2026 hingga 2035. Hadirin sekalian, komitmen Pendidikan Negeri Terengganu terhadap reformasi pendidikan dizahirkan melalui 5 agenda trust negeri. Pertama, Guru Evo sebagai asas keluruhan profesion, selari dengan aspirasi nasional untuk memperkukuh profesionalisme guru dan budaya pembelajaran berterusan. Kedua, kepimpinan Titan Intelek bagi melahirkan pemimpin pendidikan yang berwawasan, berintegriti dan berkeupayaan memacu perubahan sistemik. Ketiga, Triwikrama Digital sebagai pemakin kepada transformasi pedagogi, pendigitalan, pembelajaran dan penguasaan kemahiran abad ke-21. Keempat, Nexus Tabik Urus yang menekankan kecekapan, ketelusan, accountability sejajar dengan keperluan pengurusan pendidikan berimpak tinggi. Dan kelima, pembentukan generasi Terengganu elitis yang mencerminkan aspirasi melahirkan murid berilmu, berakhlak, berdaya saing dan berjiwa kepimpinan, selari dengan matlamat pembinaan insan madani. Hadirin yang dihormati, segala usaha reformasi ini berakar daripada tuntutan agama yang mengangkat ilmu sebagai asas kemuliaan insan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Manakala Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ayat dan hadis ini menjadi peringatan bahawa amanah pendidikan bukan saja tanggungjawab profesional, tetapi tanggungjawab moral dan spiritual yang akan dipersoalkan kelak. Hadirin yang dihormati, sesungguhnya reformasi pendidikan menuntut keberanian untuk berubah, kebijaksanaan untuk memilih keutamaan dan keikhlasan untuk berkhidmat. Jika kita bersatu dalam visi, selari dalam tindakan dan teguh dalam nilai, saya yakin pendidikan negeri Terengganu akan terus menjadi contoh kecemerlangan dalam sistem pendidikan negara. Marilah kita bersama-sama memacu prakarsa pendidikan, menyambung titik-titik perubahan dan menjayakan Rancangan Pendidikan Negara 2026 hingga 2035 demi masa depan anak-anak Terengganu dan kemakmuran Malaysia Madani. Semoga segala usaha kita itu sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi amal jariah yang berpanjangan. Sekolah itu mulia. Tahun ini tahun kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.